Saya cuba cakap bahasa orang Sabah tidak jadi. Tahu tambah saja bah. Ayuh, boleh saja aku cakap siapa sama kau. Kita hari ini akan ke Pulau Gayak kerana di sana kita ada dapat aduan berkenaan dengan bekalan elektrik. Kita tinggal sana untuk tengok aduan tersebut lah. Jom, Wei. Ke mana nak? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya. Oi, lagi santai kawan. Laju. Tapi di rumahnya jadi dia ada tangki-tangki air inilah. Kalau dulu pipe ni Okey. dari atas bukit terus dia bagi saluran air. Okey. Sekarang saya tidak tahu apa masalah menyebabkan Oh. air sumber ni tiada. Baik goyang ni jeti. Goyang dek, goyang. Di pejabat saya ada dapat satu laporan. Dekat sini kita ada satu kampung yang masih pakai generator. Dengan kerajaan negeri yang baru nanti, kita cari jalan untuk tujuan tenaga elektrik. Bagi saya, hubungan antara Sabah dan Putrajaya ini kita kena perkuatkan lagi. Supaya apa-apa yang berlaku di Sabah, orang di KL juga akan tahu.